Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Nas Performance. So dalam video ini kita akan mula satu siri pembelajaran forex khas untuk korang yang baru nak kenal dunia trading. So, ini bukan skin cepat kaya, tapi ilmu real untuk buat duit dengan cara yang betul. So jom kita mula. So, apa itu forex? Forex adalah singkatan kepada foreign exchange. Foreign exchange yang bermaksud pertukaran mata wang asing. So forex ni adalah perniagaan lah. So asas forex adalah sama seperti mana perniagaan lain, iaitu membeli satu mata wang pada harga yang rendah dan menjualnya semula setelah ada kenaikan harga untuk mendapat keuntungan. Contoh, kita ada 100 US dollar. Kita nak tukar kepada RM. So masa tu rate dia adalah 4.0. 4.0 bermaksud 1 dolar bersama dengan 4 ringgit RM. Tapi selang 2-3 hari harga dia naik. Harga dia naik jadi 5.0. Tapi perkiraan yang senang lah, 5.0. Sebelum tu kita beli 100 US dollar dengan nilai RM RM400. Tapi bila kita nak jual, dia dah jadi 500. Sebab apa? Daripada 4.0 dah tukar jadi 5.0. So kat situ kita ada keuntungan. Jadi bila kita jual, kita dapat keuntungan lagi 100 ekstra. Itulah asas perdagangan forex sebenarnya. So dalam pasaran forex juga, setiap hari pasaran forex ni bergerak dengan kapasiti lebih 6 trilion US dollar. Besar kan? Apa yang ada kat dalam market forex? Antara yang terlibat dalam pasaran forex adalah bank-bank besar. Maksudnya bank-bank negara tu lah. Contoh bank Mexico, bank whatever lagi lah negara tu. Syarikat-syarikat korporat, so badan-badan kerajaan, pelabur-pelabur dan juga retail trader. Siapa retail trader ni? Retail trader ni macam kita lah. Trader-trader yang bermodalkan kecil. Tapi modal kecil pun kalau kita pandai kawal risiko, insyaAllah kita boleh buat side income, guys. Okey, bila sebenarnya market forex ni bergerak? So market forex ni sebenarnya bergerak 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Tapi dia ada 4 sesi dan 24 jam tu juga dia ada 1 jam rest. 1 jam rest antara pukul 5 ke pukul 6 pagi. Pasaran mata wang ni dia takkan pernah berhenti selagi mana duit masih diguna pakai lah. Kalau kita tengok dekat sini kan, walaupun forex berjalan 24 jam 7 hari seminggu, tetapi kita hanya boleh trade dari Isnin hingga Jumaat sahaja, 5 hari. Ini disebabkan oleh kenapa? Broker tutup pada hari hujung minggu lah, termasuk hari cuti-cuti umum. So, dalam sehari bukan sepanjang waktu market aktif. Ada waktu rancak, ada waktu perlahan. So gambar seterusnya akan tunjuk ada 4 sesi utama ekonomi dunia. Sesi London, New York, selalunya yang tu yang paling aktif lah. Dalam sesi tersebut ada pula jam paling aktif, iaitu waktu overlap. Waktu overlap ni apa? Waktu pertembungan. Sesi London tak dah habis lagi, tiba-tiba masuk sesi New York. Time tu dia akan volatile sebab volume sangat tinggi dan market sangat aktif lah ketika tu. Jom kita tengok, guys, dekat kita punya ni. Kita ada 4 waktu lah ataupun sesi utama. Kita ada Australia pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. So Tokyo ni adalah Asia. Dia bertindih dengan Sydney, tapi kita lajak sikit lah. Ni kita lah kat sini. Tokyo, Japan ni waktu Asia kita lah. Malaysia semua sekali Asia kan. Dia akan bergerak daripada 8 pagi sampai pukul 3 petang. So Australia ni dia tak start pukul 8 pagi, dia start pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi ataupun pukul 6 pagi, dia bergerak sampailah pukul 1 tengah hari. So habis waktu pukul 3 kat sini, tengok pukul 3 petang. Start pukul 3 je London sesi dah masuk, ataupun kita panggil Euro sesi. Sesi Euro buka pukul 8 pagi, pukul 3 petang, habis pukul 8 malam. Tetapi so Euro season ni, kalau kita tengok sesi Euro ni, dia kat sini dah start ada volume yang besar sikit lah daripada sesi Asia. So bila masuk saja pukul 8 malam, dia bertembung dengan waktu market US. Dekat sini yang kata, ataupun dia panggil overlap. Dekat sini pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11 ada 1, 2, 3, 4 jam bertembung dua market ni antara Euro dengan US. Antara pukul 8 sampai pukul 11 malam ni volume ni sangat tinggi dekat sini sebab US dollar dan Euro. Sebab mata wang dia pun besar kan. Jadi bila market tu buka dan overlap dekat sini, jadi dia akan jadi high volume lah. Okey, sebelum kita mula trade atau kita pergi jauh lagi, apa yang trader perlu tahu sebenarnya. So dalam forex ni kena faham, dia adalah perniagaan. Bila perniagaan, kita akan ada risiko. Forex ada risiko sebab dia boleh untung dan boleh rugi. Apa yang kita perlukan adalah ilmu, bukan ikut sini sajalah. Apa yang kita perlukan adalah ilmu lah. Yang ketiga, traders ni perlu ada kesabaran. So 3 benda ni kena faham dulu. Kalau mindset korang nak kaya besok, baik stop sekarang. Tapi kalau nak bina ilmu dan kawal risiko, kita boleh teruskan sesi ini. So dalam video seterusnya aku akan explain istilah penting dalam forex macam pip, lot, spread dan leverage. Jangan lupa subscribe, like dan komen kalau korang belajar benda baru hari ini.